Benda yang paling susah ialah bila kita nak bermula. Bila kita nak bermula buat sesuatu. Kita punya mission, kita punya goal. That's the first hardest thing to start. The second hardest thing, kan, bila kita dah start, kita nak maintain. Itu dia. Lagi-lagi kita buat. Lepas tu kita tak nampak results. Itu nombor satu. And kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu yang membuat kita putus asa. Itu yang membuat kita forget it lah, malah aku nak buat. So end of the day kau tak jadi konsisten lah, kau dah lupa. Tapi bagi aku lah kan, bagi aku, benda-benda semua ni yang negative thoughts, and kita rasa tak nampak result, kita rasa kita banding diri kita dengan orang lain, bagi aku end of the day semua ni ialah gangguan syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan ni dia nak menjatuhkan manusia. Itu dia punya misi, dia punya mission. Dia nak buat kita jatuh. Bila kita jatuh, kita rasa negatif, kita rasa depressed, kita putus asa, kita rasa macam dah tak ada hope. So kita akan rasa down saja. So bila benda tu jadi, negative feeling ni, syaitan menang lah, kan? So itu sebabnya kita kena buang benda-benda ni. So how? Okay, tapi sebelum tu aku nak kau fikir kejap. Fikir dengan aku sekali. Kenapa gosok gigi senang? Kalau kau fikir balik, gosok gigi ni kita buat setiap hari, setiap pagi. Tapi kenapa dia dah macam effortlessly? Okay, sebab apa? Satu ialah kita dilatih. Bermulanya kita ada gigi, kita start belajar. Kadang-kadang kena paksa. Biasanya bila kita kecil-kecil kena paksa, kan? Dan bila dah besar sikit, mungkin ada orang bagi reminder. Dah gosok gigi ke belum? Senyum sikit, kan? And kita faham apa kelebihan bergosok gigi. Adakah kalau kita tak gosok gigi sehari, ada perbezaan ke? Tak banyak sangat. Mungkin dia ada rasa kelat sikit lah, but that's about it. Dia tak ada effect, major effect, kan? And selewat-lewat kita bangun, kita tetap akan gosok gigi. Tetapi kita tahu, kalau kita tak gosok gigi setahun, apa akan jadi dekat gigi kita? Penuh dengan plaque, bakteria, bau busuk. So kita tahu sebab. So that is the why reason. Kita faham. Apa aku nak relate dekat sini? Sekarang ni, bila kita nak capai kita punya mission, adakah orang paksa kau? High likely tak ada. Bila dah besar ni, bila kita nak achieve kita punya goal, adakah orang paksa kau? Tak ada. Adakah orang bagi reminder? Mungkin ada sikit lah. Kalau kau ada, Alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang tak ada bagi reminder. Jadi apa kau ada? Kau ada diri kau saja. You have you. That's it. Itu yang challenge part bila kita buat sendiri. Tak ada siapa nak paksa kita, tak ada siapa nak bagi reminder. Kita ada diri kita saja. Jadi dalam video ni, aku ada special teknik untuk kau. Kau guna teknik ni, insya-Allah perjalanan kau, bila kau dah ada ragu-ragu, kau tetap kau buat supaya kau terus berjalan. Tetapi nak guna teknik ni, tak boleh ada distraction. Kau kena buat saja. Jangan fikir. Just do. Teknik ni aku panggil rocket launcher. Rocket, macam roket nak pergi ke bulan tu, kan? Macam tu lah. Kalau kau tengok roket nak pergi ke bulan, diorang selalu ada apa? Dia ada countdown. Dia ada timer, kan? 10, 9, 8, masuk baru blast. So sama juga dekat sini. Bila kau dah terasa macam malas, kau rasa macam ragu-ragu, kau doubt,
kau ada tengah ada gangguan syaitan kat telinga kau ni kan. Okay, kau buat ni. Kau start dengan 3, 2, 1, go. Buat apa yang kau kena buat, kau buat. Kau jangan fikir kiri kanan, tutup telinga, mata fokus, go and do it. That's how it is. Kau boleh buat benda ni, kau boleh say it out loud, atau kau boleh cakap dalam hati kau. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, do it. Terus jalan. Itu dia. Ini teknik rocket launcher. Bila kau rasa tengah malas, bila kau rasa tengah, macam aku cakap tadi, gangguan syaitan dekat telinga kau, dekat hati kau ni, kau buat benda tu. Start dengan bismillah. 3, 2, 1, pam, terus buat. Tutup mata, tarik nafas. 3, 2, 1, hembus, go. All the best. Tell me what you think about this technique.